Nikah muta'ah ini wujud ke? Kenapa orang Syiah selalu guna pakai nikah muta'ah? Jawabnya, nikah muta'ah pernah berlaku pada awal Islam, kemudian telah dinasahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dibenarkan lagi. Selepas daripada itu, siapa yang melakukan nikah muta'ah, hukumnya menjadi zina, perbuatan lidana haram. Nampak? Kemudian yang ada sekarang adalah muta'ah dengan sebab perceraian saja. Hak tu ada. Bukan nikah muta'ah. Muta'ah dengan sebab talak. Siapa yang menceraikan isteri dia, maka hendaklah, wajiblah dia kena bayar sedikit bayaran untuk menggembirakan hati isteri yang telah kena cerai. Melainkan isteri yang minta dicerai tak dapat muta'ah. Jadi masalah Syiah ni pelik-pelik lah. Semayang kena letak batu, azan kena tambah nama Sayyidina Ali pula. Semayang jemaah ada wajib. Bila hari Karbala kena koyok daging, kena jadi tubik darah, sama macam orang Kristian seksa diri. Ini semua karut berlaku.